Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adlan Hakimi bin Muhammad Rizal daripada Option Bahasa Melayu 1 Ambilan Ogos 2024 Julai 2028. Pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting dalam bidang pendidikan dan juga masyarakat, iaitu pendidikan dan mobiliti sosial, pemakin kesamarataan atau pengukuh ketidaksamaan. Topik ini akan membincangkan sejauh mana sistem pendidikan yang kita lalui hari ini benar-benar berfungsi sebagai satu alat untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Masih wujud juga jurang yang menyebabkan ketidaksamarataan dalam masyarakat. Sepanjang pembentangan ini, saya akan mengupas konsep mobiliti sosial, perubahan dalam sistem pendidikan serta kesan-kesan yang berlaku sama ada dari sudut positif maupun cabaran yang dihadapi. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin mengajak semua untuk berfikir seketika. Sejauh manakah sistem pendidikan masa kini benar-benar berfungsi sebagai alat mobiliti sosial yang adil kepada semua lapisan masyarakat? Adakah pendidikan yang kita lalui hari ini benar-benar membuka peluang kepada semua individu tanpa mengira latar belakang, ataupun masih wujud juga jurang tertentu yang menyebabkan hanya golongan tertentu sahaja yang dapat menikmati kelebihan dalam sistem pendidikan? Soalan ini sangat penting kerana pendidikan sering dianggap sebagai tiket untuk mengubah kehidupan seseorang. Namun begitu, realitinya mungkin berbeza bagi setiap individu. Jadi, sepanjang pembentangan ini, cuba fikirkan adakah pendidikan benar-benar menjadi pemakin kesamarataan ataupun secara tidak langsung masih mengukuhkan ketidaksamaan dalam masyarakat. Seterusnya, kita lihat terlebih dahulu definisi pendidikan dan kepentingannya dalam kehidupan. Secara umumnya, pendidikan boleh ditakdirkan sebagai satu proses sistematik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, kemahiran serta nilai kepada individu. Proses ini bukan sahaja tertumpu kepada aspek akademik, tetapi turut melibatkan perkembangan menyeluruh individu yang mengagumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, atau dikenali sebagai JADIS. Selain itu, pendidikan juga berlaku dalam dua bentuk utama, iaitu secara formal seperti di sekolah dan juga secara tidak formal melalui persekitaran seperti keluarga dan masyarakat. Dari segi kepentingannya pula, pendidikan memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Pertama, pendidikan dapat meningkatkan kualiti hidup dan taraf ekonomi individu dengan membuka peluang kepada pekerjaan yang lebih baik. Kedua, pendidikan membantu melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Selain itu, pendidikan juga memberi peluang kepada individu untuk memperbaiki kehidupan mereka dan keluar daripada kitaran kemiskinan. Kesimpulannya, pendidikan bukan sekadar proses pembelajaran, tetapi merupakan satu alat penting yang mampu mengubah kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya, kita akan melihat konsep mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan dalam struktur atau hierarki sosial dalam sesebuah masyarakat. Pergerakan ini boleh berlaku dalam dua bentuk, iaitu sama ada meningkat kedudukan yang lebih tinggi ataupun menurun kedudukan yang lebih rendah. Mobiliti sosial ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti tahap pendidikan, jenis pekerjaan serta kedudukan ekonomi seseorang. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu mekanisme utama yang boleh membantu seseorang mengubah kedudukan sosial mereka. Sebagai contohnya, seseorang daripada latar belakang keluarga berpendapatan rendah berpeluang meningkatkan taraf hidup mereka melalui pencapaian akademik yang lebih baik dan seterusnya memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan berpendapatan tinggi. Namun begitu, tidak semua individu mempunyai akses pendidikan sama rata dan hal ini boleh mempengaruhi peluang mobiliti sosial mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan dan mobiliti sosial ini mempunyai hubungan yang sangat rapat dalam menentukan hala tuju kehidupan seseorang. Seterusnya, kita akan melihat topik ini daripada perspektif sosiologi, khususnya melalui sudut pandang fungsionalisme. Menurut perspektif ini, pendidikan dianggap sebagai satu institusi sosial yang sangat penting dalam mengekalkan kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk menyediakan individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan supaya mereka dapat memainkan peranan masing-masing dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga membantu dalam proses pengalihan peranan sosial. Dalam erti kata lain, individu akan ditempatkan dalam satu bidang atau pekerjaan mereka berdasarkan kebolehan dan pencapaian mereka. Melalui sistem ini, pendidikan dilihat sebagai satu saluran mobiliti sosial yang adil di mana setiap individu mempunyai peluang untuk berjaya berdasarkan usaha dan kebolehan masing-masing. Sebagai contohnya, pelajar yang rajin dan berusaha dalam pelajaran
berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dan seterusnya memperoleh pekerjaan lebih baik. Namun begitu, persoalannya ialah, adakah sistem ini benar-benar adil kepada semua ataupun masih terdapat faktor lain yang boleh mempengaruhi peluang seseorang? Soalan ini akan kita lihat dengan lebih lanjut dalam perbincangan seterusnya. Seterusnya, kita akan melihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan masa kini. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan turut mengalami transformasi yang sangat ketara, terutamanya dengan kemunculan teknologi digital. Antara perubahan utama ialah integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, di mana penggunaan platform digital seperti kelas dalam talian dan bahan interaktif semakin luas digunakan. Selain itu, sistem pendidikan kini turut memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kreativiti, sasiah dan juga kewarganegaraan, ataupun dikenali sebagai 6C. Samping itu, pelaksanaan pendidikan inklusif juga semakin diperluaskan, di mana murid berkeperluan khas diberi peluang untuk belajar bersama-sama dengan murid arus perdana. Perubahan lain termasuklah pengukuhan bidang STEM serta laluan pendidikan teknikal dan latihan vokasional ataupun TVET yang membuka lebih banyak pilihan kerjaya kepada murid. Kerajaan juga menyediakan pelbagai bentuk beasiswa dan bantuan kewangan bagi memastikan lebih ramai murid dapat mengakses pendidikan. Selain itu, program integrasi turut dilaksanakan bagi membantu murid yang berisiko tercicir dalam pelajaran. Lagi sekali, pengaruh globalisasi turut memberi kesan kepada sistem pendidikan, di mana standard pendidikan semakin dipengaruhi oleh perkembangan di peringkat antarabangsa. Kesemua perubahan ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan sentiasa berkembang. Namun persoalannya, adakah perubahan ini benar-benar membantu peningkatkan mobiliti sosial ataupun sebaliknya? Perkara ini akan kita lihat melalui kesan-kesan dalam slide yang seterusnya. Seterusnya, kita melihat kesan pertama, iaitu revolusi digital dalam pendidikan. Perubahan yang paling ketara ialah proses pengajaran dan pembelajaran kini beralih daripada kaedah tradisional kepada penggunaan platform digital. Pembelajaran tidak lagi terhad dalam bilik belajar, sebaliknya boleh dilaksanakan secara dalam talian dan juga secara hybrid. Dari segi implikasi positifnya, revolusi digital ini sebenarnya membuka peluang yang sangat luas kepada murid. Murid boleh mengakses pelbagai sumber pelajaran tanpa had, sama ada melalui video, laman web atau platform pembelajaran digital. Selain itu, pembelajaran juga menjadi lebih fleksibel dan menggalakkan pembelajaran kendiri murid. Murid juga dapat meningkatkan kemahiran literasi digital mereka yang sangat penting dalam dunia hari ini. Sebagai contohnya, penggunaan platform seperti Google Classroom untuk menghantar tugasan serta pelaksanaan kelas secara langsung melalui Google Meet telah menjadikan kebiasaan dalam sistem pendidikan masa kini. Namun begitu, di sebalik kelebihan ini, terdapat juga kesan negatif yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah wujudnya jurang digital di antara murid di kawasan bandar dan juga luar bandar. Tidak semua murid mempunyai akses kepada peranti atau capaian internet yang stabil, dan hal ini boleh menjejaskan proses pembelajaran mereka. Situasi ini dapat kita lihat dengan jelas masa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa pandemik COVID-19. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya mula mengikuti kelas dalam talian buat kali pertama semasa tingkatan 3. Pada waktu itu, saya perlu menyesuaikan diri dengan norma baru seperti mengulang kaji menggunakan bahan yang diberikan secara dalam talian dan juga menghantar tugasan melalui gambar. Walaupun memberikan banyak kemudahan, saya juga merasai cabaran utamanya ialah masalah internet dan kesukaran untuk fokus di dalam kelas. Kesimpulannya, revolusi digital ini dalam pendidikan sememangnya membuka peluang, namun pada masa yang sama juga berpotensi mewujudkan jurang sekiranya tidak ditangani dengan baik. Kesan kedua pula berkaitan dengan penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 yang menjadi kunci utama membina generasi yang berdaya saing. Perubahan utama dalam sistem pendidikan kini ialah fokus kepada kemahiran seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kreativiti, sasiah dan kewarganegaraan atau dikenali sebagai 6C. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran juga kini lebih berasaskan murid, di mana murid dilatih untuk menyelesaikan masalah dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Implikasinya, murid menjadi lebih bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang kompleks dan dinamik. Selain itu, kemahiran ini juga meningkatkan kebelipasaran graduan serta melahirkan individu yang inovatif, adaptif dan mampu mencipta penyelesaian baru dalam pelbagai situasi. Sebagai contoh situasi, pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek PBL memberi peluang kepada murid untuk bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan suatu projek ataupun masalah. Bagi pengalaman peribadi saya sendiri, saya pernah terlibat dalam projek reka bentuk dan teknologi di mana kami menghasilkan sistem pertanian aquaponik.
Dalam projek itu kami perlu mengenal pasti masalah sebenar, dan selain itu saya juga mencipta inovasi baru seperti lampu tidur yang lebih efisien dan juga mengaplikasikan pemikiran kritis untuk menyelesaikan isu sebenar. Pengalaman ini menunjukkan bahawa kemahiran abad ke-21 ini bukan sahaja penting untuk akademik, tapi juga membentuk individu yang kreatif dan inovatif serta mampu bersaing dalam dunia sebenar. Kesimpulannya, penekanan kemahiran abad ke-21 adalah salah satu mekanisme yang penting untuk meningkatkan mobiliti sosial kerana ia menjadikan murid dengan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya. Kesan ketiga yang ingin saya bincangkan ialah pelaksanaan pendidikan inklusif dalam sistem persekolahan. Perubahan utama yang berlaku ialah murid berkebutuhan khas (MBK) kini diberikan peluang untuk belajar bersama dengan murid arus perdana dalam satu persekitaran yang sama. Implikasinya sangat besar kerana ianya memberikan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira keupayaan ataupun latar belakang mereka. Selain itu, pendidikan inklusif juga menggalakkan interaksi sosial dan penerimaan kepelbagaian serta membentuk nilai empati dalam kalangan murid. Sebagai contoh situasi, MBK menerima sokongan tambahan daripada guru pendidikan khas seperti bantuan dalam membaca, menulis atau menyiapkan tugasan supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran bersama rakan sekelas. Namun begitu, terdapat juga cabarannya. Guru mungkin menghadapi kesukaran untuk mengurus kepelbagaian keperluan murid secara serentak, ditambah pula dengan kekangan masa dan juga sumber. Jika sokongan tidak mencukupi, pelaksanaan pendidikan inklusif ini mungkin kurang berkesan dan objektif kesamarataan peluang pendidikan juga sukar dicapai sepenuhnya. Kesimpulannya, pendidikan inklusif ini adalah langkah yang positif untuk meningkatkan mobiliti sosial dan kesamarataan, tetapi memerlukan sokongan perusahaan daripada guru, pihak sekolah dan masyarakat supaya semua murid mendapat manfaat yang optimum. Kesan keempat pula berkaitan dengan TVET, iaitu pendidikan teknikal dan latihan vokasional yang kini menjadi salah satu laluan alternatif dalam pendidikan. Perubahan utama ialah penekanan terhadap pembangunan kemahiran teknikal dan vokasional selain daripada laluan akademik tradisional. Aplikasinya sangat penting. TVET membuka peluang kerjaya berasaskan kemahiran dan membantu murid memperoleh pekerjaan walaupun mereka tidak mengikuti aliran akademik sepenuhnya. Selain itu, ia juga mengurangkan kebergantungan kepada laluan akademik semata-mata, seterusnya meningkatkan kebolehkerjaan dalam industri. Sebagai contoh situasi, bidang seperti automotif, timpalan, kulineri dan reka fashion menyediakan latihan praktikal serta pengalaman kerja sebenar melalui latihan industri. Namun begitu, cabarannya yang wujud termasuklah persepsi masyarakat yang masih mengutamakan aliran akademik dan kurangnya kesedaran tentang potensi kerjaya melalui TVET. Kesimpulannya, TVET merupakan alat penting untuk mobiliti sosial kerana ianya memberikan peluang kepada individu membina kemahiran, memperbaiki taraf hidup dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi, terutamanya bagi mereka yang mungkin tidak cemerlang dalam aliran akademik tradisional. Kesan kelima pula ialah peranan bantuan kewangan dan beasiswa dalam memastikan akses pendidikan yang lebih adil. Perubahan utama ialah penyediaan pelbagai bentuk beasiswa dan bantuan pendidikan, terutamanya bagi murid daripada keluarga B40 ataupun berpendapatan rendah. Implikasinya, bantuan ini mengurangkan jurang pendidikan antara golongan kaya dan juga miskin, serta memberi peluang sama rata kepada semua murid untuk melanjutkan pelajaran. Selain itu, ia juga membantu mengelakkan keciciran pendidikan akibat kekangan kewangan dan juga membolehkan murid menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembelajaran mereka. Sebagai contoh situasi, pelajar yang menerima bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dapat membeli keperluan asas seperti buku, alat tulis dan uniform, sekaligus memudahkan mereka mengikuti pembelajaran dengan lebih lancar. Bagi pengalaman pribadi saya sendiri pernah menerima bantuan ini pada peringkat awal persekolahan dan juga ia sangat membantu dalam menyediakan keperluan asas pembelajaran. Kesimpulannya, bantuan kewangan juga bukan sahaja meringankan beban keluarga, tapi ianya juga menjadi pembangkit penting untuk memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang sama, terusnya dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka. Kesan keenam yang ingin saya bincangkan ialah program intervensi awal dalam pendidikan. Perubahan utama ialah pelaksanaan program intervensi sejak peringkat awal pendidikan seperti literasi dan numerasi prasekolah. Implikasinya sangat besar kerana ia membantu murid menguasai asas membaca, menulis dan juga mengira sebelum memasuki sekolah rendah. Selain itu, intervensi awal juga mengurangkan risiko keciciran dalam pendidikan kerana murid yang lemah dalam asas pembelajaran dapat diberikan sokongan awal.
Tambahan lagi, program ini dapat membina keyakinan diri murid sejak kecil lagi supaya mereka lebih bersedia menghadapi cabaran pembelajaran di peringkat yang seterusnya. Sebagai contoh situasi, dalam program literasi prasekolah, murid belajar membaca dan menulis secara interaktif sehingga ramai murid mampu membaca dengan baik sebelum memasuki tahun 1. Kesimpulannya, intervensi awal adalah asas penting untuk memastikan pembangunan pendidikan murid lebih mantap dan seterusnya memberikan peluang kepada mereka untuk berjaya dalam jangka panjang dan meningkatkan mobiliti sosial mereka. Bagi memastikan pendidikan benar-benar menjadi pemangkin mobiliti sosial yang lebih adil, beberapa cadangan penambahbaikan boleh dilaksanakan. Yang pertama, memperluas infrastruktur teknologi di kawasan luar bandar supaya semua murid mempunyai akses yang sama kepada pembelajaran digital dan juga bahan interaktif. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui latihan profesional yang berterusan supaya mereka lebih bersedia menghadapi cabaran PDP moden dan juga mampu mengurus murid dengan pelbagai keperluan. Yang ketiga, memperkukuh pelaksanaan pendidikan inklusif dengan sokongan sumber yang mencukupi termasuklah guru tambahan, alat bantuan pembelajaran dan juga bahan khas untuk murid berkeperluan khas. Yang keempat, meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan TVET supaya laluan pendidikan ini diterima dan dihargai setara dengan ajaran akademik. Yang kelima, memperluas akses beasiswa dan bantuan kewangan secara menyeluruh supaya tiada murid tercicir akibat kekangan kewangan. Dengan pelaksanaan cadangan-cadangan ini, diharapkan pendidikan dapat menjadi lebih adil, inklusif dan mampu membuka peluang mobiliti sosial kepada semua lapisan masyarakat. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan mobiliti sosial seseorang. Perubahan dan inovasi dalam sistem pendidikan masa kini telah membuka peluang yang lebih luas kepada murid, sama ada melalui teknologi digital, kemahiran abad ke-21, pendidikan inklusif, TVET ataupun bantuan kewangan. Namun begitu, masih wujud cabaran seperti jurang digital, ketidaksamarataan akses dan kekangan sumber yang boleh menjejaskan peluang sesetengah murid untuk maju. Oleh itu, usaha bersepadu daripada kerajaan, institusi pendidikan, guru bapa dan juga masyarakat perlu diteruskan untuk memastikan pendidikan yang lebih adil, inklusif dan mampu meningkatkan mobiliti sosial untuk semua. Kesimpulannya, pendidikan berpotensi menjadi pemangkin kesamarataan, tetapi ianya hanya akan berlaku jika semua pihak memainkan peranan masing-masing dengan efektif. Sebelum kita menutup pembentangan ini, saya ingin mengajak semua untuk berfikir dan merenung beberapa soalan refleksi. Yang pertama, sejauh manakah perubahan dalam pendidikan hari ini benar-benar memberikan peluang mobiliti sosial yang adil kepada semua murid? Adakah setiap murid, tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi, mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti? Yang kedua, bagaimanakah peranan guru dan institusi pendidikan dalam memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan tiada murid yang tercicir dan semua murid mendapatkan sokongan yang diperlukan? Oleh itu, soalan-soalan ini penting untuk kita sedar bahawa pendidikan bukan sahaja tanggungjawab individu, tapi merupakan tanggungjawab kolektif semua masyarakat. Saya ingin semua menilai dan fikirkan jawapan bagi soalan ini semasa kita menonton pembentangan ini, kerana ianya berkait rapat dengan usaha meningkatkan kesamarataan dalam pendidikan dan mobiliti sosial. Sebagai langkah untuk menjadikan pembentangan ini lebih interaktif, saya menyediakan satu kod QR di skrin. Melalui kod QR ini, anda boleh mengumpulkan soalan secara terus kepada saya, berkongsi pandangan anda atau pengalaman berkaitan pendidikan dan mobiliti sosial dan juga memberikan refleksi tentang topik yang telah kita bincangkan. Pandangan anda sangatlah penting kerana ianya membantu kita melihat berbagai perspektif tentang pendidikan dan kesamarataan peluang. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton pembentangan ini. Hari ini kita telah membincangkan topik yang sangat penting iaitu pendidikan dan mobiliti sosial, pemangkin kesamarataan atau pengukur ketidaksamaan. Kita telah melihat peranan pendidikan dalam meningkatkan mobiliti sosial, perubahan sistem pendidikan masa kini, kesan positif dan juga cabaran yang wujud dan cadangan penambahbaikan untuk memastikan pendidikan lebih adil dan inklusif. Saya berharap pembentangan ini memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pendidikan boleh menjadi satu alat untuk membina masyarakat yang lebih seksama dan memberi peluang kepada semua. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian anda dan semoga kita semua dapat memainkan peranan dalam memastikan pendidikan benar-benar menjadi pemangkin kesamarataan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.